RM1 tau. Ada harga pasaran dia kat luar sana sebenarnya RM249. Okay, sekarang pukul berapa weh? 11.52. So, aku dah kemas-kemas sikit nak check out. Tadi konon-kononnya nak pergi breakfast. Lepas tu, aku macam dah bangun pagi tadi macam malas gila. So, duk lepet. Lepas tu terlelap balik. Lepas tu terbangun balik. Lepas tu terlelap balik. Lepas tu terbangun balik. Lepas tu sedar-sedar tengok ada pukul 11. So, mandi siap-siap. Then, lagi kita gerak check out pukul 12. So, hari ni aku tak tahu pergi mana. Aku duk fikir tadi sambil berak tadi. Aku duk fikir macam aku patut pergi macam museum ke kan. Macam menarik kat museum kan. Walaupun macam mungkin skema sikit, tapi aku rasa okay je kot nak pergi museum. Macam apa benda kau datang bercuti pada kau pergi museum. Lepas tu nak pergi mana? Nak pergi rumah nenek kau. Rumah nenek kau bukannya hari raya kan. So aku rasa takpelah, apa kata kita pergi museum ke atau tengok lah macam mana. So aku macam dari hari tu kita ingin nak pergi museum. Tapi hari tu sebab tak macam mana, tiket masuk kena bayar pakai cash tau. Aku tak ada cash waktu tu, so tak ready masuk. So mungkin hari ni sebab aku adalah cash sikit, mungkin kita boleh pergi museum. Tengok keadaan macam mana lah. Kalau macam terlalu ramai manusia sangat, so aku rasa tak tahulah. Tapi yang penting kita tengok keadaan apa pun kan. Allah, banyak tu, kita letak tangan sikit. So pakai sunscreen weh sebab dah tua kan. Dah tua pakai sunscreen. Kalau nak pergi penat lah, faktor usia. So yang lebih ni kita letak dekat tangan. Tak pakai sunscreen lagi, sunburn teruk kan. Aku dah mudah sunburn. Kau tak payah tengok jauh, kau tengok tangan aku dah ni. Belang. Nampak? So kita kena pakai sunscreen. Okay, barang apa lagi? Ia ada yang tinggal. Ni, masuk sini. Baju kotor sini. Kat sini. Sudah bilik. Sejadah. Oh. Ni, kamera. Punya tripod. Aku nak simpan sekejap. Tripod kecil ni, dia mudah untuk handle sikit sebab kecil. Aku boleh simpan dalam poket je. Cuma dia limited lah, dia punya bukaan tu. Boleh check toilet apa tinggal? Tak ada. Okay, jom kita gerak. Okay, aku dah tanya dekat staff hotel tu. Dia cakap parking jadi just bayar dekat palang RM5 je. Sebab dia sekarang kan scan number plate kereta kan. So aku rasa aku tinggal je kereta kat sini dulu. Sebab dia macam parking kat depan hotel je pun, kat kedai-kedai. So tinggal je kereta kat sini. Lepas tu lagi aku boleh lah jalan-jalan ke area-area tempat yang ada makan ke apa ke. Kalau bawa keluar kereta kan cari parking balik lagi macam cabar kan. So aku rasa better kita pergi cari makan. Thank you. Kita pergi Mahkota Parade nak. So macam dah lama tak masuk Mahkota Parade. Aku bawa korang jalan kat dalam Mahkota Parade. Mahkota Parade ni antara mall yang lama lah kat Melaka ni. Macam dulu waktu zaman-zaman aku remaja dulu, zaman aku duduk kat sini, dia macam Mahkota Parade ni macam tempat lepak lah. Sebab banyak kedai. Ada event ke apa weh? Ada event kat depan ni. Tak tahu event apa. Tu ada macam event-event motor ni. Ni lah Mahkota Parade. Sebab kita orang panggil MP tu. Kalau Melaka Central kita panggil MC kan. Mahkota Parade kita panggil MP. KFC tu masih ada lagi kat sini. Masih ada kedai yang legend-legend lagi ada kat dalam tu. Masuk dalam ni terus rasa macam masuk dalam time machine tu. Macam throwback. Oh, dah ada caji. Dulu dekat caji ni Starbucks tu tak salah aku. Starbucks berbungkus lah. Itu ke? Sini Starbucks tengok ke sini kan? Aku rasa dekat tempat caji ni kot. Okay, ni aku tunjuk satu tempat yang aku suka pergi. Dulu aku suka pergi Seoul Garden tau. Tapi macam tak tahu ada lagi ke tak. Aku rasa JD ni kot. Dulu aku rasa kat sini Seoul Garden ni, dekat JD ni. Tapi
Sebab KFC dengan Pizza Hut tu kau tak salah aku memang ada kat sana. So aku rasa JD dah ambil alih tempat tu. Dulu Seoul Garden kat situ, kau tak salah aku. Aku suka pergi Seoul Garden sebab dulu kalau macam hari Rabu kau boleh dapat harga half price tau, harga student card. So macam harga asal kat RM40 kot. So kau boleh dapat dalam RM18 ke something tu. So macam murah lah, kira okey lah untuk student buffet pula tu kan. Lepas tu macam pergi lah sebelum pukul 5. Sebab lepas pukul 5 dia akan jadi harga asal. So setiap hari Rabu aku akan naik motor pecut, habis kelas pecut pergi makan Seoul Garden. Nak makan ni tapi nak harga yang murah sebab student kan. Jadi kita kena bijak lah dalam mencari peluang dapatlah makan. Kalau tak kena bayar harga penuh kat RM40, 40 apa mahal weh. Macam Tony Romas ni aku rasa memang legend juga sebab dari dulu dia dah ada kuasa kat sini lama kat ni. Aku nak cari ATM machine, cash deposit machine. So aku nak masukkan duit yang aku bayar deposit hotel dapat balik dia tu. So aku tak suka pegang duit. Ada tak cash deposit machine? Tak ada je. Ni ATM ni aku rasa. Hot chicken sausage counter is closed. Good news. Korang, aku ada kenangan lama mencuit hati kat yang berlaku dekat level bawah ni. Dulu bawah ni ada apa? Giant tu, tak salah aku. Kau nampak ni pintu kaca ni? Nampak? Pintu kaca ni. Ni, pintu kaca ni. Okay, nampak pintu kaca? Nampak? Pintu kaca ni. Dulu ada insiden berlaku lah kat pintu kaca tu. Insiden dia adalah dulu aku parking kat sana tau. Aku parking kat area sana tu. Lepas tu keluar lah, dah habis apa jalan-jalan semua, keluar lalu pintu kaca ni nak bayar parking. Aku pula jenis yang macam clumsy, pelanggar pintu kaca tu sampai bergegar pintu kaca tau. Mungkin tak pecah kat tu. Kalau pecah tu mungkin kepala aku pecah juga lah sebab pintu kaca tu berat tu dan tebal. Tapi memang bergegar lah. Lebam ke, tapi lebam tu tak sakit sangat. Dia lebih kepada malu. Sebab apa malu? Kau nampak tak belakang sana, kat sana tu? Dulu ada mesin parking tau. Sebelum sekarang kan dah bayar pakai debit card je kan. Tak payah nak bayar pakai dekat mesin dah kan. Dulu ada mesin parking kat situ. Macam ada sejuta umat tengah beratur nak bayar parking kat situ. Dan dia orang semua nampak insiden aku melanggar pintu kaca sebab bergegar. So dia punya malu tu jadi level aku tak tahu macam nak cakap. Oh malu gila kan. Lepas tu aku cakap kat member aku, kat Anis tu. Aku datang dengan Anis dengan siapa kita ada 2, 3, 4 orang kat. Kau pergi bayar parking lah. Aku tunggu kat dalam kereta. Aku pergilah kat dalam kereta pula kita sewa. Sebab aku macam aku dah malu gila. Aku tak tahu letak muka kat mana. Sebab macam semua orang dengar kot. Sebab dia orang tengah beratur nak bayar parking. Semua kedokang bergegar pintu tu kan. Semua pusing. Yang tengah bayar parking, yang tengah beratur, semua pusing. Macam ramai kat luar tu kan. Jadi malu dia tu jadi berganda-ganda. Aku pun macam okay dah cukup kita masuk dalam kereta, kita caw. Jangan buat hal. Aku baru perasan dah tak ada dah tak ada GSC. Dulu dekat atas Marketa Perik tu ada GSC. Sekarang dah ganti jadi Cineplex. So mungkin GSC dah tak ada GSC kot. Dulu sebelum ada Dataran Pahlawan, sebelum ada MBO dekat Air Keruh tu, kita tengok movie kat sini lah. Dulu nak tengok movie kau kena check kat newspaper. Check kat newspaper cerita apa yang ada hari ni tayang, pukul berapa apa semua dekat panggung mana yang kita nak tengok ah. Lepas tu kau kena call cakap berapa orang semua. Aku tak ingat macam mana untuk pilih seating tu, aku tak ingat. Tapi macam kita orang dapat lah seat yang kita orang nak. Tapi kita tak ingat macam mana kita orang pilih seating. Oh aku rasa ni kot, kita dah booking pergi dekat sana kot. Kalau macam dia dua pilihan lah, sama ada kau pergi beli dekat kaunter ataupun kau pre-booking. Maksudnya pre-book kau kena call dulu lah. Tapi selalu kita orang akan call dulu lah. Sebab sekarang lagi dah sampai tengok tak ada kan. Sebab zaman tu kan tak ada apps, tak ada website lagi. Website ada, tapi itulah internet macam limited, tak macam sekarang lah. So kita boleh call. Itulah, boleh hidup weh. Terror. Ni pun aku punya time machine kat ni, Dataran Pahlawan. Tapi paling time machine adalah zaman sebelum wujud Dataran Pahlawan ni. Waktu ada Padang Pahlawan tu kan. So dulu kecil-kecil kalau datang Melaka naik kereta lembu dekat situ lah, dekat Padang Pahlawan tu, pusing keliling. Lepas tu waktu aku masuk study dekat Melaka, barulah dia orang start nak bina apa Dataran Pahlawan ni. Ni pun antara tempat aku overnight juga kalau tak boleh nak masuk dalam kampus. Sebab pintu UiTM tutup pukul 10, 10.30 tu dah tutup. So kalau aku masuk lepas pada time tu, menjawab lah, banyak benda lah aku nak kena jawab. So aku akan spend the whole night dekat sini kadang-kadang, selain daripada dekat Kelebang dekat McD sebelum zaman-zaman boycott dulu kan. Aku rasa kita masuk ni sini ni macam time machine kat ni, pameran Hang Tuah 25 Ogos sampai 31 Disember. Tunai sahaja nampak tu. Hari tu aku nak masuk, tapi waktu hari aku datang hari tu 24 hari bulan Ogos sebelum diorang start. So hari ni dah start, dah ada dah. Boleh lah pergi. Sekejap aku masuk barang dalam beg jap. Ini pun waktu zaman para mes. Ini tahun 16 gambaran. Dah
dah settle kat museum. Dia macam masuk dalam time machine lah. Sebab museum kan. So kita tengok balik perjalanan sejarah apa semua-semua. Aku pula obses dengan time machine. Oh, Melaka ni pun dah satu time machine yang besar, yang bersaiz gergasi. Sebab tu aku suka datang Melaka. Sebab aku obses dengan time machine. Lepas tu kan ada cerita Korea yang suka, yang macam time travel apa semua tu kan. Oh, aku memang kalau ada cerita macam tu, contohnya yang latest ni lah, Bon Appetit, Your Majesty tu. Kalau cerita Korea yang biasa, aku macam tunggu kumpul semua episod baru aku tengok. Tapi yang ni setiap minggu aku tu akan gigih tunggu episod baru untuk tengok. Sebab aku macam obses gila kalau time machine ni. Aku obses dengan time machine dengan zombie. So kita makan ni dulu lah. Aku ambil nasi lemak 2, aku ambil ABC 1. So sebab kita dah macam kepanasan kat luar, kita ambil ABC dulu. Aku makan je cendol, tapi aku lagi gemarkan ABC daripada cendol. Nampak fokus. Boleh lah. Lega ni. Aku ambil 2. Satu RM2. Murah je. So ambil lah 2. Lepas satu ni tak cukup. Tangki besar hujan ni. Sebab tadi panas sangat kot. So hujan. So kita dah start kat sini. Tak pasal-pasal. Boleh rehat sekejap kan. Dengar ke aku cakap ni. Sebab aku cakap slow. Aku takut lagi macam orang dengar malu. Ada agak kemaluan kan. Walaupun muka macam tak apa nak malu sangat. Tapi sebenarnya ada sikap malu. Ada rasa malu. Azan weh. So waktu lah. Tadi aku ada ambil gambar. Aku edit gambar ni pakai AI. Gambar ni gambar asal. Gambar hitam putih. Kredit kepada Royal Collection Trust. So aku edit pakai AI. Aku bagi ada colour. Lepas tu tadi aku ambil gambar dekat angle yang sama. Lagi dia try adjust nak tengok. Bagi dia betul-betul angle yang sama dengan yang aku ambil. Aku suka macam edit-edit dia macam transform macam tu, faham tak? Lepas tu compare balik macam zaman dulu dengan zaman sekarang. Aku suka benda tu. Macam net kan? Net tak net sangat lah. Tadi aku pergi museum tadi kan, macam ramai kan tu sebab ada lawatan ke student-student. So macam bising sikit lah. Tapi okey lah, boleh lah. Hujan tadi tu dia lalu sekejap je. Dia macam 2 minit habis berhenti. Tak hujan lah. Tak panas balik. So sekarang kita bila dekat area Jongke ni. Music Feng Tao ni pula kuat tu pula. Sekarang aku jalan lila dekat area Jongke. Kita cari kopi ke apa ke. Cari dessert. Takkan dessert. Tadi aku dah makan ABC kan. Takkan dessert lagi. Nasi aku dah makan nasi lemak tadi 2 bungkus. So macam kenyang lagi. So macam ni. Okay, aku walaupun tengok macam seorang yang tak apa nak malu sangat, tapi ada time yang aku introvert jugalah, especially kalau kat dalam cafe macam ni kan. Dia macam segan juga lah untuk aku nak vlogging. Tapi macam buat je lah, record je lah. So aku ada ais americano dengan pistachio con bolognese. Menarik. Sebelum kita makan, kita kena bagi phone makan dulu. So sebelum kita makan, kita kena ambil gambar dulu. Kita ambil gambar bagi cantik-cantik. Semalam phone aku kan jatuh. So basically aku risau lah apa-apa berlaku dekat phone kan. Ni je yang ada. Okay, thank you. Thank you. So semua dan cantik. Kita ambil gambar. Bateri tak masuk weh. 6%. Aku duk charge tadi tak masuk punya. Okey lah Mari tengok hasil gambarnya. Tadi aku dah combine gambar yang aku cakap nak combine ni tu. Dah combine dah, tengok. Cantik. Cantik kan? Nampak macam pro lah. Rosak. Okay. Nanti kita edit sikit. Bagi colour dia naik sikit. Nanti terasa tak? Dia tunggu tombol ni. Kita belah tu. Dia punya tombol ni. Sedapnya. Dia punya pistachio. Sedap. Okay, kita sudah minum kopi. Sekarang aku nak pergi masjid. Aku pergi masjid ni je. Masjid Kampung Keling ni. Kat je kan. So solat siap. Lepas solat ni baru kita sambung kita punya perjalanan. Nak ambil gambar ke apa ke. Pergi settle solat dulu. Okay, korang dah settle solat. Dah settle berak. Sikit perut minum kopi. Kan kita sambung jalan-jalan. Panas weh. Tapi dah pakai sunscreen balik. Tapi tahu, surprisingly macam hari ni tak ramai sangat orang. Kenapa? Selalu kalau hari Sabtu macam ramai kat orang kan. Hari ni tak ramai orang. Tak sure kenapa. Ke sebab orang malas nak keluar. Tapi tak rasa ramai macam selalu kan. Adalah orang. Ke mungkin petang sikit kot baru orang ramai kot. Sekarang awal lagi. Ke macam mana tahu? Sebab aku selalu datang hari Ahad. So hari Ahad memang ramai orang. Silau. Panas. Terjumpa pula Mek Jun dengan Abang Wee dekat Melaka. Jalan-jalan. Siapa tu buat vlog tu? Itulah. Baru nak masuk frame. Nampak je masuk frame. Jalan-jalan ni? Jalan-jalan. Dengan family ke apa?
Kita orang saya berdua dengan dia dengan wife. Oh, okey. Jalan-jalan. Alright, okey. Dah buat review kat mana ni? Alah, Lilau, ambil gambar. Seorang-seorang Korang Jangan lupa subscribe. Boy Boy with with Plan. Plan. Thank you korang. Enjoy your... Make you ingat Thank baby you so support. much. Support. Okey. Thank you, Bye. bye. Nice to meet you. Jumpa lagi Okay, Nanti kita orang tengok your video. Okey. Thank you, Mek Yun. Bye. Banyak tempat kat KL tak jumpa. Jumpa Abewi dengan Mek Yun kat sini kat Melaka. Dia tengah berjalan-jalan, dia orang tengah jalan-jalan rasa 3 kot. Mek Yun dengan Abewi, lepas tu wife dia sekali rasanya. So, dia orang pun duduk lilau-lilau kat. Itu terserempak kat situ ni. Aku tengah duduk ambil gambar. Aduh, ni aku masuk kat dalam dataran pahlawan jap sebab nak curi aircon. Panas kat luar macam terbakar. Aku cari teh ais. Aku cari macam teh ais ke teh ais ke apa tau. Aku tak nak air macam kopi ke fancy drinks ke apa. So aku dah macam haus gila. So nak kena cari yang air-air yang macam mamak, faham tak? Equatorial ni pun dah abandon dah aku sini. Tak hidup dah kot. Dulu pernah nyanyi kat sini weh. Waktu tu ada event macam final semester senior waktu tu. So kita orang yang junior ni datang perform lah. Aku, J-Joy, lepas tu ada beberapa lagi lah yang punya event UiTM Pelandu bawa ke sini untuk diorang punya event final year something macam tu lah. So kita orang nyanyi kat sini. Lepas tu lagi satu ni event raya. Event raya aku ingat kita orang datang nyanyi kat sini lagu raya. Aku singgah dekat Subaidah jap. Subaidah seberang jalan dekat Selekoh yang depan dengan Equatorial ni. Haus. So kita nak order teh ais. Sebab aku haus gila. Yang panas kat luar tu. Lapar tak lapar sebab dah makan tadi kan. Sekarang ni haus. Nak air. Kan dehydrated. So kita kena minum air banyak. Kau main lah. Mujur aku letak sunscreen. Kau tak sunscreen tadi aku rasa memang lagi sandun. Okay. Pergi pas. Kata tak ada mangkuk. Ada. Dia scam. Dia cakap dia tak ada mangkuk. Ada. Panas ni weh. Tapi okey lah. Aku lagi suka macam cuaca panas ni. Kalau macam hujan, limited sikit kita nak jalan kan. Kalau manis ni nak jalan, bawa kamera. So agak limited. So manis ni. Nak kena order air mineral kat aku tu. Nah, air mineral satu. Sejuk. Toilet ni RM2 masuk. Emas. Tapi lagu favourite pun dah tisu. Dekat Jogja kita masuk awal sikit supaya jadi tak ada lambat sangat dah balik kan. So sekarang baru pukul 6.26. So jadi kita boleh caw awal sikit. Mungkin boleh pergi pasar malam dekat Alu Gajah sebab hari ni ada pasar malam dekat Alu Gajah kan. Sebab kalau lewat sangat lagi pasar malam dah habis. Tapi tengoklah keadaan macam mana. Aku parking pun macam bukan kat tempat selalu. Parking kan dekat hotel kan. So macam jauh juga untuk menapak balik dari sini nak ke hotel punya area tadi tu. Kat tepi Mahkota Perik tu. Kita tengoklah keadaan macam mana sekejap lagi. Tapi hari ni macam ni dah start ramai lah. Tadi kan aku cakap macam tak ramai sangat kan. Sebab petang baru start ramai. Ni dah start ramai orang. Petang. Tadi kan panas kot. So, macam tak adalah ramai orang nak keluar berjalan kan. Siapa yang nak keluar berjalan tengah panas kan. Aku je lah yang sanggup berjalan tengah panas tu. Hari ni kita kena tutup dari steps supaya bulatan ni tertutup. Sekarang baru 11,786. So kita mungkin dalam 1,000 step je kot baru tutup. Kena cukupkan lah. Dulu aku suka beli barang magic tau. Ada seorang uncle ni, dia jual barang-barang magic tau. Barang magic yang macam yang simple-simple. Aku suka beli tu. Macam seminggu sekali aku pergi beli satu. Lepas tu beli satu. La ilallah. Weh, ni waffle dari bentuk Crocs. So kita dah tak boleh cakap pergi makan kasut sebab sekarang memang ada kasut waffle bentuk kasut. Memang real. World Tourism Day. Lepas tu aku perasan hari ni ramai pelancong dari Indonesia datang. Mungkin ada ni kot event ke bukan event, tak tahu. Mungkin ada promosi dekat Indonesia kot sebab ramai pelancong dari Indonesia. Lepas tu macam selalu kan diorang datang pergi Penang kan untuk berubat apa semua. So mungkin diorang dah ada destinasi baru dalam list diorang, iaitu datang ke Melaka. Dah, jomlah kita ke kereta. So basically benda sama je pun kan. Adalah beberapa benda yang baru macam tu. Tapi aku rasa dah lah, kita kembali ke kereta. Lepas tu maghrib dulu ke atau macam mana. Sekarang tak masuk waktu maghrib ni. Sekarang baru pukul 6.46 awal lagi. So kita tunggu maghrib ke.
ataupun maghrib on the way ke atau sana. Sementara kita masih boleh jamak lagi kan. Kita punya steps 13,900. So kena lebih dari semalam lah ni. Ya Allah, itu aku. Naik. Ya Allah. Sekejap, ini aircon lah. Lupa nak start siap-siap. Dia macam tak adalah jauh gila, tapi macam pun cakap dah, sebab hari ni pun macam hari yang panjang kan. So kita berjalan, dia tak jauh tapi agak lama. Jadi tu yang agak memenatkan sikit tu. Actually bukan lapar sangat pun, tapi sebab ayam gunting ni macam memanggil-manggil aku untuk singgah dan beli. Jadi aku rasa macam singgah je lah, beli je lah, RM10. Ya, standard lah, kat KL pun RM10 kan. Dan kita teruskan perjalanan ke mana-mana. Sebab dah settle solat, kita boleh pulang dengan tenang. Aku tak tahulah aku nak pergi Alur Gajah ke tak ni, sebab sekarang dah apa-apa lah 8. So kalau kita pergi pasar malam Alur Gajah pun, aku takut je kita sampai lagi orang tengah duk kemas-kemas lah. Lagi pula aku pun tak ada lapar sangat pun, sebab aku dah makan ayam potong ni kan, ayam gunting ni. Ayam potong, ayam mentah. Ayam gunting. Aku dah makan ayam gunting ni dah. So aku rasa macam perut aku dah kenyang kat sebenarnya. Kita tengok keadaan macam mana. Tapi rindu pasar malam Alur Gajah tu, sebab dulu aku selalu pergi kot hari Sabtu. Aku naik motor pergi. Waktu aku bawa motor tu kan, dari UiTM pergi ke pasar malam tak jauh pun. Ke Alur Gajah tu dalam 5 minit 10 minit macam tu je. Tak jauh pun. Aduh, ya Allah, sedap dapat aircon weh. Aku rasa macam berlengas gila. Tadi ambil wuduk, aku basuh muka betul-betul je, sebab aku rasa macam muka aku dah berlengas tadi. Ni dah basuh muka, rasa macam fresh sikit lah. Hopefully jalan taklah jam sangat nak ke area Alur Gajah tu. Aku tak nak exit Aikro, aku nak exit Alur Gajah untuk nak masuk ke highway. Sebab sana macam meriah sikit lah dia punya perjalanan tu. Kalau macam Aikro ni macam boring sikit. Tu akulah personally, tak tahu lah orang lain kan. Sebab aku kan suka time travel. So Melaka ni macam aku punya massive time machine. So aku punya time machine lain adalah, contohnya macam UiTM tu adalah aku punya time machine lah. Kalau aku masuk situ, aku macam time travel balik kan. Ingat balik kat mana aku berjalan. Kalau nak cerita pasal aku punya obsesi terhadap time machine ni sebenarnya panjang, dan banyak benda yang aku boleh elaborate sebenarnya. Tapi mungkin kita boleh buat kat dalam episod lain lah kan. Sebab episod ni pun just macam nak jalan-jalan je. Sebab aku dah lama tak buat vlog. Oh, ada lagi. Tapi kau rasa tak singgah aku, sebab sekarang dah pukul 9 dah. Oh, rindunya. Aduh, semalam. Oh, sebenarnya jual ke? Tapi tak apalah. Nantilah. Hari ni sebab macam dah agak, apa orang cakap, kenyang juga sebenarnya. Lepas tu lagi satu macam agak lemau juga. Jadi aku rasa kita caw je lah. Kita balik je. Nanti next time kita datang lagi. Bukannya, apa orang cakap, bukannya susah pun datang. Setiap minggu boleh datang sebenarnya. Sebab orang lain rasa macam Melaka ni jauh betul. Aku rasa macam sebab selalu datang kan, tak ada rasa jauh pun. Nantilah kalau rajin kita datang lagi.